Lagi-lagi macam CVT ni kan, macam time bomb, tahu-tahu je putus. Tengok bang, minyak dia masih cantik tau kan, tapi steel belt dah putus. Yang dekat belakang saya ni Honda BR-V. Untuk steel belt putus ni sebenarnya ada banyak punca. Bukanlah kata tak jaga cara pemanduan je steel belt putus. Sebenarnya kalau tak jaga servis pun boleh menyebabkan steel belt tu putus. Tapi kalau datang checking gearbox dekat Tasmati Automotive, memang kita akan cek keadaan minyak dia dulu. Macam kereta ni, minyak dia nampak okey tapi steel belt putus. Tapi untuk kes yang macam ni sebenarnya jarang kita dapat. Selalu yang kita dapat sebenarnya, package steel belt putus ni dia datang sekali dengan minyak gearbox yang dah hitam legam, yang dah bau hangit, bau terbakar. Bila kita tanya owner, "Abang, bila abang last servis minyak gearbox ni?" Last saya servis masa mileage 20,000 km. Kita cek mileage semasa dia 120,000 km mileage. Jadi memang dah jauh sangat dia skip servis minyak gearbox. Apatah lagi nak tukar filter kan. Dia akan datang sekali dengan filter yang dah tersumbat, yang penuh dengan habuk-habuk besi. Kalaulah kata dah kes steel belt putus, hancur berderai macam ni, bukanlah kata steel belt saja yang akan terkesan. Sebenarnya puli CVT tu pun boleh terkesan dan komponen-komponen gearbox yang lain pun boleh terkesan juga. Jadi disebabkan itulah kalau kata dah ada simptom ataupun masalah gearbox ataupun kereta tu mileage dah hampir 100,000 km, better datang je workshop, buat je checking gearbox. Walaupun tak ada masalah, walaupun tak ada simptom kerosakan gearbox lagi. Sebab kita tak tahu keadaan gearbox tu sendiri macam mana sebenarnya. Lagi-lagi macam CVT ni kan, macam time bomb, tahu-tahu je putus. So untuk anda kat luar sana, kalau kata ada masalah gearbox, jangan lupa kontak kita di Tasmati Automotive, Seksyen 15 Shah Alam. Kita buka daripada hari Sabtu hingga hari Khamis. Hari Jumaat saja kita cuti, jam 9 pagi sehingga 5.30 petang. Sebarang pertanyaan, masuk dekat profil kita. Ada link dekat bio tu, tekan je link tu, okey.